Tiga sebab kenapa kebanyakan orang muda menabung dalam bentuk emas. Kalau tuan-puan nak tahu, tengok video ni sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Pertama, ramai anak muda simpan emas ni sebab mereka tak nak boros berbelanja. Ramai anak muda masyarakat kita ni tuan-puan, bila dapat gaji, habis hujung bulan. Dapat gaji lagi, habis hujung bulan lagi. Kenapa? Sebab boros berbelanja. Jadi salah satu cara untuk kita elakkan daripada boros berbelanja adalah dengan cara kita alihkan simpanan kepada bentuk emas ataupun alih income kepada bentuk emas. Tapi bukan semuanya tuan-puan. Kata pakar 10% daripada gaji kita alihkan kepada bentuk emas. Yang kedua, ramai anak muda ni simpan emas untuk dijadikan sebagai dana perkahwinan ataupun mas kahwin dan juga hantaran. Terpulang kepada tuan-puan masing-masing, macam Fad sendiri, Fad minta daripada pasangan Fad 5 dinar emas sebagai mas kahwin, yang mana nilai waktu nikah tersebut RM9,000 hari ni. Nilai dia dah pun cecah RM15,000 lebih. Tuan-puan yang masih belum kahwin, boleh ambil peluang sekarang ni. Inilah masa yang terbaik untuk tuan-puan usaha keras untuk cari income sebanyak mungkin supaya tuan-puan boleh saving emas sebanyak mungkin untuk dana perkahwinan akan datang. Yang ketiga, biasanya anak muda ni simpan emas sebab untuk beli rumah. Biasanya kalau kita nak beli rumah, at least kita kena ada 100 gram emas macam dekat tangan Fad ni. Nilai 100 gram pada hari ini mencecah lebih RM60,000. Maksudnya tuan-puan dah boleh guna duit tu untuk bayar deposit rumah yang berharga lebih RM60,000. Bermula dari 1 gram, konsisten, dan akan datang kita boleh alihkan simpanan emas kepada aset yang lebih besar, iaitu rumah ataupun hartanah. Jadi best tak? Inilah 3 sebab kenapa anak muda simpan emas. Jadi tuan-puan yang mana satu? Cuba komen dekat ruang komen. Yang baru nak belajar mulakan simpanan emas, jom Fad bantu. Refer pin video dekat profil Fad atau terus saja klik link di bio. Nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.